sesuai pakai kasutnya ni. Piranduk. Yalah, aku pun plan last minute kan, plan yang tak disangka-sangka kena masuk tempat macam ni. Mantap. Jom try lagi. Tengok kat tempat tu aku tak sangka baru ikan. Tempat yang aku sangka ikan tak makan. Tempat aku tak sangka ikan dia meletup. So standby. Dia standby. Dia makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike yang tak dijangka-jangka lagi. Kali ni lebih kurang dalam 300 gram, 3 ke 400 gram. Alhamdulillah. Memang strike tak dijangka. Sambal depan mata aku. Alhamdulillah, kau yang layan je video ni.